Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Belia dan Sukan kerana mengadakan program kita pada hari ini, iaitu Jamuan Kenali Sempena Majlis Pelajaran Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007. Bagi pihak saya selaku Menteri Belia dan Sukan, hari ini adalah satu hari yang amat penting dan begitu bermakna dalam sejarah pergerakan belia dalam negara kita, di mana pada hari ini mulalah kuasanya akta yang telah kita tunggu-tunggu. Saya cukup terpegun dengan ucapan Datuk Samsul selaku Presiden Majlis Belia Malaysia, kerana di dalam ucapan beliau yang begitu terang dan begitu ikhlas menunjukkan bahawa sokongan terhadap akta ini lebih kepada pengorbanan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin di dalam persatuan pergerakan belia dalam negara kita. Saya bagi pihak kementerian mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Samsul dan semua exco Majlis Belia Malaysia, kerana tanpa sokongan, tanpa kritikan dan tanpa komitmen daripada mereka, saya cukup yakin akta ini tidak dapat dikuatkuasakan pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasihlah pada Datuk Samsul. Masa dia ucap tadi, YB Jahra, exco Belia Sukan daripada Pulau Pinang, bisikkan saya macam orang politik. Saya jawab memanglah orang politik, bakal wakil rakyat tu, dia ada baca ucapan tak teks. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kejayaan belia dalam negara kita semenjak 50 tahun merdeka. Hari ini kebanyakan kepimpinan negara kita adalah mereka-mereka yang memang pernah ataupun masih berjuang dalam persatuan gerakan belia. Kita selaku Kementerian Belia dan Sukan mengharapkan dengan adanya akta ini, yang lebih penting kita dapat menggerakkan dan dapat mengeluarkan pemimpin-pemimpin muda dalam negara kita, supaya gerakan-gerakan belia dalam negara kita dipimpin oleh mereka yang sebaya dalam definisi belia di bawah akta. Kalau kita teliti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya banyak pembaruan dan penambahbaikan yang terkandung di dalam akta ini. Belia diberi takrifkan di bawah undang-undang. Seperti kata Datuk Samsul, inilah satu-satunya negara di dunia yang mentauliahkan generasi muda, generasi belia melalui satu akta yang khas diwujudkan bagi orang muda. Yang lebih penting dengan adanya akta ini, kita mahu melihat imej kepimpinan gerakan belia dalam negara kita, bukan saja kepimpinan yang segar dan kepimpinan yang muda, tetapi lebih penting kepimpinan yang dapat menarik minat golongan-golongan muda seluruhnya dalam negara kita, supaya mereka dapat bergerak secara aktif di bawah satu gerakan yang ditauliahkan oleh kerajaan, iaitu gerakan belia. Yang pentingnya, aktiviti belia boleh diberi takrifan yang lebih luas, supaya pertubuhan belia tidak lagi dilihat sebagai sebuah organisasi yang begitu tradisional. Proses perancangan dalam pembangunan belia hari ini perlu memberi fokus yang lebih besar kepada asas pendekatan penyelidikan dan pembangunan. Kewujudan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, objektif utamanya adalah supaya bila kita bercakap tentang isu belia, bila kita bercakap tentang masalah belia, bila kita bercakap tentang pembangunan belia, kita dapat menyatakan kenyataan kita berdasarkan kepada fakta dan berdasarkan kepada kenyataan. Kita bersyukur selaku kementerian bahawa akta ini akan dapat insya-Allah dilaksanakan di seluruh negara, dan mungkin akan diterima sedikit masa lagi oleh negeri kita, iaitu di Sabah dan juga di Sarawak. Pejabat pendaftaran pertubuhan belia di kementerian pastinya akan memainkan peranan yang amat penting dalam mentadbir dan menguatkuasakan akta ini. Kita pun memang menerima hakikat bahawa pada awalnya memang terdapat masalah
di dalam perwujudan akta. Tetapi dengan semangat penyelesaian dan semangat setia kawan dan semangat perpaduan, maka dalam proses melahirkan akta ini kita mengambil kira tuntutan-tuntutan daripada gerakan dia dalam negara kita. Saya juga difahamkan bahawa kewujudan pejabat pendaftaran belia ini di negeri-negeri di mana seorang penolong pengarah belia di Jabatan Belia dan Sukan Negeri-Negeri akan ditugaskan untuk menjadi penolong pendaftar di peringkat negeri-negeri. Ini bermakna pertubuhan belia terutamanya di peringkat akad undi boleh mengemukakan borang permohonan pendaftaran kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing. Akhir sekali, saya berharap agar mesej berkenaan dengan tarikh permulaan kuat kuasanya akta ini sampai kepada semua pihak, khususnya kepada gerakan-gerakan belia di peringkat akta undi. Kita juga telah mewujudkan satu sistem portal di mana ia akan dapat membantu mana-mana pihak yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih mendalam berkaitan dengan pelaksanaan gerakan belia dan akta belia di dalam negara kita. Saya berharap selepas mulanya kuat kuasa ini, saya berharap sangatlah semua persatuan-persatuan belia yang didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan akan dipindahkan di bawah Pejabat Pendaftaran Belia. Dengan kata-kata tersebut, saya bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Majlis Belia Malaysia dan yang paling penting kepada Esko-Esko Belia dan Sukan Negeri-Negeri yang akan membantu Kerajaan Pusat untuk melaksanakan pelaksanaan dan buat kuasanya Akta Belia 2007. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan pelaksanaan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007